Yang dah banyak saving dalam bentuk duit tu, nak jadikan emas sebagai satu tempat simpanan jangka panjang, kena check 5 ciri penting ni supaya kita tak rugi dengan emas. Ramai yang rugi sebab apa? Dia check harga emas saja ataupun dia tengok emas tu cantik semata-mata terus dibeli. Jadi nak untung dengan emas, kena check 5 ciri ni secara package. Bukan pilih 1-2 sahaja. Pertama, kita kena tengok harga per gram antara yang termurah. Jangan kita tengok harga 0.01 gram tu murah terus kita beli. Cuba darabkan untuk dapat 1 gram berapa harga dia. Kadang-kadang lebih mahal. Sebab emas tu lebih kecil, emas tu lebih mahal. Yang kedua, kita kena tengok. Bila kita dah beli emas, kita kena tanya. Nak jual nanti berapa kadar spread dia akan tolak. Kadar spread ni menentukan berapa cepat kita dapat untung. Yang ketiga, kita kena tengok branch dia. Cawangan dia. Ada banyak tak? Supaya mudah kita nak keluarkan fizikal, contohnya nak jual balik. Sebab tempat yang terbaik nak jual emas dan dapat harga tertinggi, jual di tempat mana kita beli. Yang ketiga, stok tak ada had. Supaya kita boleh beli walaupun harga tengah murah, ramai nak beli tetapi tetap boleh beli emas. Sebabnya kebanyakan kedai-kedai emas, syarikat-syarikat emas, kebanyakan tak boleh nak supply kepada kita kalau harga emas tengah murah. Sebab ramai yang serbu beli. Jadi kalau stok tak had, kita susah nak ada emas tu. Yang kelima yang paling penting sekali kalau nak beli emas, cari kedai emas tu yang diberi jaminan dibeli balik emas dia. Tanpa ada syarat yang cerewet supaya kita cepat dapat untung, kita mudah nak beli, mudah nak jual balik. Sekarang ni nak terfikir beli emas, kita fikir public gold. Sebab apa? Dah ada 5 ciri penting untuk kita dapat untung dengan emas. Jadi tak perlu fikir panjang, mula dengan menabung sedikit-sedikit dalam Ecomas Gap ni. Dengan berapa bajet kita ada, serendah 100. Ambil tindakan dekat pin video saya tu ataupun boleh komen dekat bawah nak tahu apa lagi tentang emas.